Dan bahkan ada yang mendakwa dia mendapat zikir-zikir tertentu yang mana dia dapat daripada Nabi kononnya. Kalau kita tanya, bro, kalau itu betul Nabi, apa ciri-cirinya? Nanti dia buatlah cerita. Pada malam tu, saya jumpa seorang lelaki berjubah putih, pakai serban putih, janggut putih, rambut putih, ini putih. Itu bukan Nabi, itu kungfu master. Kalau kita baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi, bahawa Nabi SAW ketika wafatnya, ubannya tak melebihi daripada 20 helai. Maknanya memang betul-betul muda jugalah Nabi. Tapi nyatanya apa? Ada orang mendakwa saya jumpa dengan Nabi. Dan ketika mendakwa seperti ini, tujuannya apa sebenarnya jemaah? Supaya orang berebut-rebut nak dapat zikir yang diajarkan oleh Nabi tadi. Dan ketika dibacakan fadilah kelebihannya, otomatik orang akan suka dan terinspirasi nak dapatkan. Lala sekali hujung-hujungnya duit. Dan ini berlaku di tengah masyarakat kita di masa kini, yang mana menggunakan nama zikir-zikir tertentu untuk kepentingan pribadi. Kalau adalah amalan yang diajarkan kepada si fulan, tak pernah diajarkan kepada sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup, ini menandakan orang tersebut menuduh Nabi pengkhianat. Kenapa katakan pengkhianat? Kerana Nabi SAW tak menyampaikan semua ajaran Islam kepada sahabatnya. Masih disembunyikan oleh Nabi. Kan khianat namanya tu. Nabi mana boleh macam tu. Nabi kena sampaikan semuanya. Dan batal jugalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ku sempurnakan agama kalian. Yang namanya sempurna pasti tak perlu ada tambahan. Kalau dah ada tambahan itu belum dikira sempurna.